Yang mana satu lebih sejahtera? Selamat datang ke Sembang Pengajian Am bersama Cikgu Zalina. Cuba bayangkan, ada dua orang ni. Yang seorang ni bekerja di bandar besar, berjawatan tinggi, gaji besar, gaya hidup mewah. Tapi dalam kehidupan harian, dia sentiasa mengeluh stres, serba tak cukup dan asyik mengeluh tekanan kerja. Yang seorang lagi, hidup dia sederhana je. Ada kerja tetap, tapi tak mewah. Dalam kehidupan dia, semua cukup. Cuma sederhana je. Dia ada masa untuk keluarga, hidup tenang, makan pakai cukup. Yang mana satu lebih sejahtera? Dalam dua situasi tadi, itulah yang kita panggil kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ni sebenarnya bukan sekadar keperluan keuangan dan bukan juga sekadar pembangunan, tetapi tentang kehidupan yang seimbang. Seimbang macam mana? Seimbang dari segi kehidupan yang aman, selamat dan berkualiti. Okey, dalam pengajian am, kesejahteraan sosial ni melibatkan beberapa perkara. Yang pertama berkaitan dengan kesihatan. Yang kedua, keselamatan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, kehidupan dalam masyarakat. Berdasarkan empat perkara itu tadi, maknanya dalam kehidupan sebenar kita, untuk mendapatkan kesejahteraan sosial bukan sekadar cukup, tapi kita perlukan ketenangan dan kestabilan yang merangkumi empat perkara tadi. Dah faham kan apa maksud kesejahteraan sosial? Okey, kalau isu ni keluar dalam soalan esei lah katakan. Kehendak soalannya bertanyakan tentang kepentingan kesejahteraan sosial kepada negara. Macam mana kita nak jawab? Okey, tadi kita dah senaraikan ada empat perkara yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Jadi, bila kehendak soalan minta kepentingan kesejahteraan sosial kepada negara, kita boleh pilih dua atau tiga daripada empat perkara yang kita dah senaraikan tadi. Okay, contohnya kita pilih kesihatan, keselamatan dan pendidikan. Untuk idea pertama, kita pilih kesejahteraan sosial dari aspek keselamatan sebagai idea. Bagaimana kita nak huraikan dari aspek keselamatan ni? Seperti biasa, untuk menguraikan idea esei kita gunakan formula A, B, C. Apa, bagaimana, contoh. Okay. Apa dia kesejahteraan sosial dari aspek keselamatan? So, kamu boleh tulis, bila aspek keselamatan terjamin, rakyat akan rasa lebih selamat dan yakin untuk menjalani kehidupan seharian. Bagaimana? Di mana kadar jenayah berada pada tahap yang rendah. Serta isu keselamatan di dalam dan di luar negara dapat ditangani dengan berkesan oleh pihak berkuasa. Sebagai contoh, penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan kehadiran pasukan keselamatan yang efisien dapat mengurangkan kadar jenayah serta meningkatkan rasa selamat dalam kalangan masyarakat. Dah dapat kan cara untuk kita menghuraikan idea dalam esei. Dalam kehidupan harian, kadang-kadang kita nampak kehidupan seseorang tu nampak perfect je kat dalam media sosial. Tapi dalam realitinya belum tentu sejahtera. Betul tak? Sejahtera tu sebenarnya lebih kepada hidup yang tenang, seimbang dan bermakna. Okey, jumpa lagi dalam Sembang Pengajian Am bersama Cikgu Zalina dalam video yang akan datang. Bye!